Bersyukur adalah keadaan hati yang sentiasa menghargai apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ditarifkan oleh ulama sarful abdi an-ni'ma allati an'amaha Allah biha alaihi fi ta'atin. Syukur ini adalah kita menggunakan, hamba menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk ketaatan kepada Allah. Itu makna syukur. Bila mana kita dapat pelbagai nikmat, kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat rezeki, dapat gaji, dapat nikmat yang pelbagai, ada motor, ada kereta, ada duit dan sebagainya, kita gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah. Isunya bukan sedikit ataupun banyak, tetapi ke manakah ianya pergi. Ada kereta misalnya, kita gunakan kereta ini keluar cari rezeki, pergi bekerja, pergi masjid, pergi pasar, beli barang dan sebagainya, dalam kerangka tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah sebenarnya bersyukur. Kita gunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala beri, itulah bersyukur sebenarnya. Allah Ta'ala berikan pelbagai nikmat, maka kita gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selain daripada kita bersyukur kepada Allah, kita juga kena berterima kasih kepada manusia. Kerana Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maknanya tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Kerana walaupun zahirnya nampak pertolongan itu datang daripada manusia, bantuan itu datang daripada kaum kerabat kita, kawan-kawan kita, tapi hakikatnya ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayo sahabat, kita ungkapkan kesyukuran kita dengan kita menggunakan seluruh yang ada pada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.